Selama bertahun-tahun saya fikir orang kaya sebab nasib. Tapi satu hari saya jumpa satu buku yang ubah hidup berjuta manusia, dan masa saya baca saya sedar satu perkara. Masalah sebenar bukan duit, masalah saya adalah cara saya berfikir. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak bawa anda ke satu perjalanan yang bermula dengan sebuah buku yang tak berapa tebal tapi impaknya sangat besar. Buku ini dia beri tajuk Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill. Masa saya baca buku ini, dalam situasi itu saya tengah frust, saya tengah macam stuck lah kan. Saya tengah hustle bekerja, saya kerja kuat. Saya buat ini, saya buat itu, saya cuba tambah ilmu. Saya ada pengalaman, tapi entah kenapa hidup saya rasa macam tak bergerak ke mana-mana. Dia dalam fasa yang seolah-olah saya berpusing di tempat yang sama. Macam umpama naik kereta tu macam pusing kat roundaboutnya. Sampai satu hari seorang sahabat bagi tahu saya, Azizul, masalah awak bukan kerja, tapi masalah awak sebenar adalah cara otak awak berfikir. Dan dia bagi saya satu buku, iaitu buku tersebut, Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill, yang ditulis 80 tahun dahulu, tapi masih relevan sampai hari ini. Bila saya buka muka surat pertama dan saya jumpa ayat pertama, whatever the mind can conceive and believe, it can be achieved. Apa saja dalam minda boleh dibayangkan dan percaya, ia boleh dicapai. Napoleon Hill mula dengan satu cerita tentang seorang lelaki bernama Edwin E. Bernays. Bernays ni bukan orang kaya, tak ada pendidikan tinggi, tak ada network besar, tapi ada satu benda, keinginan yang membara. So apa yang berlaku kepada Bernays? Dia nak bekerja dengan Thomas Edison, tapi bukan sebagai pekerja biasa, tapi sebagai rakan kongsi bisnes. Orang lain semua gelakkan dia. Keluarga dia saya kata dia ni gila ni. Tapi Bernays ni dia tak tanya boleh ke tak. Dia cuma tanya macam mana nak jadikan impian dia realiti. Dia naik kereta api, pakai baju yang lusuh, pergi jumpa Edison. Dia cakap, saya datang untuk bekerja dengan Tuan Edison. Edison kata, dalam mata Bernays ni dia nampak satu api lah. Dia nampak macam spark. Dan Edison kata dia tak pernah nampak benda ni pada orang lain. Bernays pun mula bekerja kecil-kecil. Dia buatlah kerja-kerja yang kecil-kecil, odd jobs kan. Cuci lantai dan sebagainya. Tapi cara dia kerja macam seorang rakan kongsi syarikat. Satu hari, Edison lancarkan satu mesin baru. Semua salesperson dia gagal jual, dan Bernays datang dan cakap, boleh tak saya cuba? Bagi dia peluang untuk cuba. Dia diberi peluang dan dia berjaya jual. Dan Edison lantik Bernays masa itu sebagai rakan kongsi. Napoleon Hill simpulkan, orang berjaya bukan sebab kebolehan, tapi sebab keinginan yang membara. Desire yang nak menjadi seorang juara. Dan dalam buku ini, Napoleon Hill kata, ramai orang gagal bukan sebab tak layak, tapi sebab mereka tak percaya pada diri sendiri. Faith ni, kepercayaan ni bukan perasaan. Dia satu keputusan mental. Orang berjaya sentiasa nampak kejayaan mereka. Dalam kepala mereka dulu, dia dah nampak kejayaan. Sebelum dia jadi realiti. Dia macam ni lah. Bila kita nak buat rumah, kita buat apa? Kita siapkan plan rumah dulu, baru kita bina rumah. So mindset kita ni adalah blueprint kejayaan kita. Napoleon Hill kata, apa yang kita ulang dalam kepala, itu yang otak percaya. Kalau kita nak berjaya, kan? Kita nak berjaya, tapi kita tiap-tiap hari ulang. Wah, aku tak mampu, aku tak layak, aku tak cukup bagus. Kita sedang program otak kita untuk gagal lah. Nampak tak? Otak kita ni macam tanah. Benih, apa yang kita tanam, itulah hasil dia. Itu yang akan tumbuh. Napoleon Hill kata, ilmu banyak tak berguna kalau kita tak spesifik. Ramai orang belajar banyak tapi tak boleh hasilkan nilai. Orang yang berjaya, mereka pilih satu bidang dulu dan jadi sangat hebat dalam bidang itu. Macam yang orang kata, jack of all trades, master of none. Semua kejayaan bermula dalam imajinasi. Ford bayangkan kereta mampu bilik sebelum kereta itu wujud. Edison bayangkan cahaya elektrik sebelum mentol dicipta. Napoleon Hill kata, duit bukan datang dari kerja, duit datang dari idea. Dan idea datang daripada imagination. Napoleon Hill
Dia kata dia jumpa satu corak orang berjaya. Apa corak orang berjaya ni? Diorang akan buat keputusan cepat dan ubah keputusan itu perlahan-perlahan. Tapi orang gagal, dia buat keputusan lambat tapi dia ubah keputusan itu terlalu cepat. Ramai orang gagal bukan sebab malas, tetapi kerana mereka lama sangat tunggu sampai peluang itu mungkin terlepas. So, Napoleon Hill juga kata apa? Ini bahagian yang ramai orang gagal. Ramai orang give up 1 meter before dia sampai emas tu. Hill cerita tentang pelombong emas ni yang berhenti gali dan rupanya emas tu 1 meter je lagi. Dan orang lain sambung kerja dan orang lain dapat emas tu. Bezanya bukan bakat, bezanya ialah stamina mental. You kena ada mental stamina. Napoleon Hill kata seseorang tak boleh jadi kaya secara bersendirian. Orang yang berjaya ni dia ada circle dia, dia ada kumpulan dia. Circle ni penting. Dia ada team, ada mentor, ada support system. Ni adalah gabungan tenaga. Okay, fikiran kita, semangat kita. Okay? Dan kalau yang buat kita tak jatuh cepat sangat lah. Kalau kita tak ada gabungan ni, kita senang jatuh. Kita cepat give up. Okay, next part yang menarik dalam buku ni adalah tentang subconscious mind. Apa yang kita fikir, apa yang kita dengar, apa yang kita ulang, semua ni akan masuk ke subconscious mind kita. Kalau kita fokus pada peluang, peluang akan muncul. Kalau kita fokus pada masalah, masalah tu akan jadi lebih besar lah. So, jadi fokus pada benda yang salah. Kenapa? Train diri kita, train minda kita untuk fokus benda yang baik, benda yang positif, ulang dan sebagainya. Dan last part adalah the sixth sense. Dalam buku ni dia kata bahagian yang paling spiritual. Dia kata bila seseorang tu desire dia kuat, faith dia kuat, persistent dia kuat, ilmu dia banyak dan clarity dia clear, akan muncullah satu gerahati. Tiba-tiba dia akan ada gerahati, dia akan ada satu gerahati, akan ada satu ilham, akan ada satu intuition untuk memandu. Orang Melayu kata macam tiba-tiba rezeki tu terbuka lah. Napoleon Hill panggil dia sebagai the sixth sense. Selepas lebih 20 tahun dalam industri, saya sedar satu perkara, ramai orang sebenarnya hebat tapi hidup tak ke mana bukan sebab mereka tak pandai, tapi sebab cara mereka berfikir tak pernah berubah. So, Think and Grow Rich mengajar saya kita tak boleh kaya untuk dapat mindset orang yang kaya. Tapi kita kena ada mindset dulu, baru kita boleh jadi kaya. Dapat tangkap ke? Buku ini wajib dibaca untuk semua usahawan yang baru ataupun usahawan yang dah lama masih belum terlewat. Thank you for watching. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, share dan komen buku apa yang anda ingin kami kongsikan. Sekian, Akademi Dr. Aizul Amar, pembelajaran sepanjang hayat.